أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير ما أحييكم بتحت الإسلام وتحية الإسلام بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذا رب وحبا دينا وحبذا سيدنا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور. الله يا عفو يا غفور. الله يا عالم يا خبير. الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين آمين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan yufaqihu fid din, kepahaman dalam agama. Dalam konteks mayuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah nakkan dia baik. Baik macam mana? Maka disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwah Juzuk 2 muka surat 132, Iza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu baik, ja'ala fihi salasa khisal, Allah akan beri 3 kurniaan penghasilan. Wa faqihan fid din, yakni yufaqihu fid din, memahami agama, mengetahui tuntutan agama, mengetahui kewajipannya terhadap agamanya, dan melaksanakan tuntutan agama sebagaimana disyariatkan, fastaqim kama umirta, serta mengetahui sah batal, halal haram, dosa pahala, sempadannya, hadnya dan sebagainya, serta mengetahui hak Allah yang perlu ditunaikan. Wazahidan fid dunya, yang kedua, Allah jadikan dia ni, kalau Allah nakkan hamba ni baik, maka Allah jadikan dia zuhud pada dunia. Zuhud ni dekat hati. Zuhud ni di hati, bukan pada harta benda. Maka pun walaupun dia kaya semacam mana sekalipun, kayanya tu tidak menjangkiti hatinya tu dengan sifat bakhil, sifat tamak, riak dan ujub dan sebagainya. Maka dengan dia tu baik macam mana, hebat macam mana, kaya macam mana pun, apa yang dia miliki semuanya merupakan anugerah dan pinjaman, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa basaran bi'uyubih, ia akan mampu melihat akan keaiban, kelemahan diri dia, sehingga dia tidak ada masa untuk menyibukkan
keaiban orang lain. Itulah ulama sebut dalam kitab Sifatus Safwah, bila mana Allah berkehendakkan seseorang itu baik, maka Allah kurniakan banyak yang disebut sebagai daqaiqun ni'am, nikmat yang khusus yang tak diberikan kepada selain orang yang beriman. Dasarkan nama Allah Ar-Rahim dalam nama Asmaul Husna, yang maha pengasih, yang maha penyayang. InsyaAllah kita masuk kepada perbahasan dalam konteks masih lagi tajuk bab yang ke-9, muka surat 70 kitab Bidayatul Hidayah, yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dalam adab Al-Isti'dad Lisa'ir Salawat, iaitu adab-adab mempersiapkan diri untuk salat pada perenggan. Dalam kitab fa'amma man taraka nafsahu muhmalan sudayan ihmal al-bahaim, ini tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur dan kosong dari sebarang amal yang berfaedah, pekerjaan yang berfaedah, yakni amalan salih, seperti halnya binatang. Kan? Jadi kalaulah dalam hidup kita ni, setelah Imam Al-Ghazali menasihati kita dalam adab mempersiapkan diri untuk salat ni, antaranya Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita untuk kita mendirikan qiyamul lail, dan jangan lupa mengambil sunat qailullah, yakni tidur atau berehat sekejap sebelum gelincir matahari, untuk bangun tahajud, berjaga malam, yang merupakan kurniaan yang besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya di kalangan umat, termasuklah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana qiyamul lail ini amalan para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul. Mereka bermunajat, melakukan qiyamul lail. Begitu juga Imam Al-Ghazali berpesan untuk kita ni, bila dilaungkan azan, maka jawablah azan. Kan? Serta setelah itu Imam Al-Ghazali berpesan untuk melakukan salat secara berjamaah dan tidak meninggalkan sunat muakkadah pada salat sunat yang mengiringi salat fardu, yang disebut sebagai salat maktubah, salat sunat maktubah, salat sunat yang mengiringi salat fardu. Para ulama menyebutkan antaranya 10 sunat muakkadah, dan ada juga menyebutkan 12. Jadi begitulah antara nilai salat bila kita menunaikan salat sunat yang disebut sunat maktubah. Salat maktubah ni salat 5 waktu, sebab ada waktunya, maka ada salat-salat sunatnya. Begitu juga Imam Ghazali sebut tentang mujahadah, yakni itqan, tekun dalam meraih rahmat Allah SWT. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, rahimallahu amran salla qabla al-asri arba'an, iaitu semoga Allah mencucuri rahmat kepada seseorang yang salat sunat qabliyah asar sebanyak 4 rakaat. Begitulah yang Imam Ghazali pesan. Kemudian jangan kita masyghul wala tashtaghil selepas sembahyang asar ni, sebab waktu asar ni sehingga Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar, kerana waktu itu ramai orang masyghul dengan keduniaan, balik kerja, nak jogging, nak brisk walk. Betul sebut brisk walk, salah sebut kan. Brisk walk kan, jalan-jalan tu,
Nak apa lagi, macam-macam lah. Nak cari, nak shopping pun lepas tu juga cari barang, kan. Jadi waktu itu ramai orang leka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam surah Al-Asr Allah menyebutkan tentang orang sesungguhnya innal insana lafi khusr. Manusia ni dalam kerugian. Insan ni rugi yang macam mana? Rugi dari sudut batiniah dia, ruhiyah dia rugi, kosong. Nampak berisi luaran, zahirnya nampak padat, nampak sibuk, tetapi dalamnya batin insan kosong. Sebab kalau dalam tasawuf disebut An-Nas ni manusia yang just ada, apa kata orang, manusia yang berkelompok, yang mana suka berkomuniti. Bila datang sebut sifat basyariah, yakni manusia yang mempunyai panca indera, bila sebutkan tentang insaniah, ia soal melibatkan ruhiyah, yakni batiniah. Yang mana kemudian Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang keberkatan apabila kita rasa dapat kemanisan beribadat, khalawatul ibadah, yakni melalui 3 ketaatan. Yang pertama, membaca Quran. Yang kedua, salat maktubah dan sunat-sunatnya, salat 5 waktu. Yang ketiga, sadaqatun jariyah, bersedekah dengan sedekah jariah. Kemudian Imam Ghazali sebut, tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur, maknanya tak ikut agama, tak ikut syariat, tak ikut apa yang digaris pandukan oleh Nabi SAW dalam kehidupan kita ni, sehingga kan dalam cerita Lambu Labi, buka celik mata, koja. Betul lah koja. Sebab di sana ada pahala mencari nafkah yang halal, memberikan nafkah yang halal kepada keluarga. Tetapi di sana jangan lupa tentang isi kepada batiniah ruhiyah itu, supaya jangan dia tak teratur dan kosong. Sebab kalau sekadar hidup, maka tak ada bezalah kita dengan makhluk lain yang hidup. Bagai contohnya, dalam ulama bahas tentang ayam jantan. Istimewa ayam jantan ni, kalau kita silap kita malu dengan ayam jantan. Pertama apa? Ayam jantan ni subuh-subuh kokok. Manusia subuh-subuh pun meroloh. Tak suruh kokok, sebab itu kerja ayam. Tapi kita yang tak berkokok tu kan, malu dengan ayam. Bila subuh-subuh tu kita masih lagi dibuai mimpi, leboh subuh, sehingga kan ayam pun bangun kokok. Yang kedua, ayam ni dia pagi-pagi lepas subuh cari rezeki, kan? Sehingga kan orang Johor, dan kalau ada orang Johor ni kan, jangan rezekimu biar dipatuk ayam, maknanya lepas subuh tidur. Sebab itu ada Nabi doa pagi-pagi itu, siapa yang berpagi-pagi, umat Nabi yang berpagi-pagi, Nabi doakan keberkatan. Nabi doakan keberkatan. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata lepas subuh bacalah zikir-zikir Quran dan sebagainya. Jangan lepas subuh tu kita biarkan kosong. Sehingga kan sebelum ini kita ada bahas tentang ketaatan daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, yakni ketaatan amalan yang dilakukan seharian. Sebab hidup kita bukan sekadar hidup saja. Hidup kita ni illa liya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Sehingga kan dalam Quran itu menyebutkan Allah tak berhajat kepada rezeki kita. Sungguhnya rezeki yang kita ada tu Allah yang bagi, kan? Kita duk ingat ni kerja hidup ni kerja je. Cari duit, cari rezeki. Kadang-kadang orang cakap duit bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Yang pertama betul, yang kedua tak betul. Duit bukanlah segala-galanya, betul,
Tetapi segala-galanya perlukan duit? Tak semesti. Semayang tak kena duit, puasa tak kena duit, kan? Zakat dia kena kereta bayar, kan? Tetapi buat ibadat wirid tak payah duit. Tapi tak semua benda kena duit. Bahagia tak semesti diukur dengan duit. Kejayaan tak semesti diukur dengan duit. Keberkatan tak mesti diukur dengan duit. Ada lebih daripada duit. Duit tu hanya alat, bukannya wasilah untuk kita sampai kepada keberkatan. Dia alat saja yang kita gunakan. Sebab itu yang pertama betul, yang kedua belum tentu betul. Duit bukanlah segala-galanya, betul. Tetapi segala-galanya perlukan duit, tak semestinya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan apa ayam tadi, lepas yang kedua dia cari nafkah, kan? Yang ketiga ayam jantan ni itu antaranya dia berzuriat. Dia kuat dia melaksanakan nafkah zahir dan batin. Itulah ayam ni. Sebab itu ayam ni ulama sebut, ada dalam kitab, agak istimewanya Allah jadikan ayam sebagaimana Allah jadikan unta. Kemudian tuan-tuan, dan engkau tidak tahu. Oleh kerana Imam Ghazali sebut, jangan kita ni biarkan hidup kita ni tak ada syariat, tak teratur dan kosong pada batiniah kita ni, ruhiyah kita, daripada amal yang berfaedah, seperti halnya binatang. Dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu. Nescaya engkau akan menyesal. Hingga Hasan Al-Basri, Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, kita ni bukan sehari 24 jam, bukan setahun 360 hari, bukan 12 bulan, bukan 100 tahun, seperti satu abadnya, bukan. Sebenarnya kita ni disebut paling ada pun 3 hari. 3 hari itu iaitu hari semalam yang telah pun berlalu, menyesal kita tak boleh buat apa. Benda dah berlalu, hanya tinggal kenangan. Kemudian hari yang kedua, besok, yang belum tentu. Kita boleh merancang, tapi Allah yang menentukan. Yang betul-betul dekat dengan kita sehari je, iaitu hari ini, sekarang. Inilah masa yang ada. Sebab sungguhnya ajal itu tidak lewat sesaat, tidak tercepat sesaat, kan? Begitulah kita dalam hari ini, sehari je sebenarnya. Sebab itu dia umpamakan sehari di dunia, sehari di akhirat umpamanya 1000 tahun di dunia. Sebab sehari itu penting, nak mengingatkan kita setiap hari-hari, satu hari yang kita lalui itu kesan dia 1000 tahun di dunia. Sehari-hari, setiap hari yang kita tempuh, jangan kita biarkan dia kosong daripada amal ibadat. Kerana Nabi sebut dalam hadis, al-jaza'u min jinsil amal. Kita akan tuai apa yang kita usahakan ketika di dunia tu. Akhirat tu darul jaza', tempat kita tuai. Di dunia ni tempat kita semai. Maka apa yang kita buat, amal kita, akhiratlah kita akan nampak akibat dia. Oleh itu, jangan kita menyesal nanti akan waktu yang telah berlalu dengan sia-sia. Sedangkan waktumu itu adalah umurmu. Sebenarnya waktu yang berdetik beralih daripada satu nombor ke satu nombor, daripada satu waktu ke satu waktu, 1 minit kepada 1 minit, 1 jam ke jam berikutnya, 1 saat ke saat seterusnya. Sebenarnya bukan sekadar saat, bukan sekadar minit, bukan sekadar waktu, bukan sekadar jam, tetapi sebenarnya umur kita yang menjadi taruhan. Semakin bertambah waktu, beralihnya waktu, sungguhnya bertambah umur kita. Semakin dekat kita dengan hakikat sebenarnya, iaitu kematian. Itu sebenarnya, kan? Berapa orang
Jam di tangan, tak cukup di tangan. Di handphone, tak cukup di handphone. Di dinding, tak cukup di dinding. Kat rumah pula, ruang tamu 1 jam, dapur 1 jam, bilik tidur 1 jam. Ada orang ke? Ada orang. Bilik ayuh pun ada 1 jam. Punyalah nak jaga waktu. Tetapi yang dia tengok adalah peralihan masa, peralihan waktu, peralihan saat, peralihan jam, peralihan siang dan malam. Tetapi sebenarnya umurnya dipertaruhkan. Inilah Imam Ghazali sebut, supaya maknanya waktumu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah modal. Yang disebut pada awal tajuk berkenaan dengan pada bahagian 1, Al-Qismul Awal, pada kitab Bidayatul Hidayah juga. Apa dia? Adab fi ta'ah, adab ketika dalam melakukan ketaatan. Apa kata Imam Ghazali mula-mula sekali? I'lam anna awamirallahi ta'ala, ketahuilah olehmu bahawasanya perintah Allah itu faraidun, ada yang fardu, wa nawafilun, ada yang sunat. Fardu itu wajib. Jadi perintah Allah tu ada fardu, yakni wajib, yang kedua sunat, nawafil. Fal fardu, kata Imam Ghazali, maka bermula fardu itu ra'sul mal, modal bagi sesuatu perniagaan. Orang nak berniaga kena ada modal. Tak ada modal, scammer lah. Gamalan ni tak ada modal, jangan risau, berniaga tak ada modal, scammer tuan-tuan. Orang pun takut kan. Jadi fardu tu, wajib ini adalah ra'sul mal, sebagaimana Imam Ghazali sebut dalam tajuk adab al-isti'dad lisairis salah, iaitu adab mempersiapkan diri ketika salat itu berkenaan dengan umur kita ni adalah sebenarnya modal, dan kita taruhkan kehidupan di dunia ni, modal kita, umur kita. Ada orang bermodalkan 30 tahun, ada orang bermodalkan 40 tahun, ada orang bermodalkan 50 tahun habis, ada orang bermodalkan 60 tahun, ada yang paling lama pun 63 tahun, itu biasa umur Nabi. Ada orang lebih subsidi, umur modalnya 80 tahun. Ada lebih lagi, jarang jumpalah 90 tahun. Lagi sangat-sangat jarang 100 tahun. Itulah modal untuk kita hidup di dunia, sebarat ra'sul mal, orang yang bermodalkan ketika berniaga. Baru-baru ni diberitakan salah seorang karya meninggal, Haji Nurdin Din Delima. Saya kenal sangat lah, pasal sama-sama duduk di Kampung Ampang. Memang kawan baik ayah. Dulu pernah berniaga sewa van dengan kereta. Ayah saya dengan Pakcik Nordin itu, Din Delima. Cuma itulah, keluar jail baru baca mesej. Dah ke bumi semayangnya sebelum Jumaat ni. Jadi kita keluar lepas Jumaat. Hari itu tugas. Keluar tu, saya pun bagi tahu ayah saya pun tak dapat maklumat juga. Tak ada rezeki, kita buat raib lah. Jadi tu tuan-tuan, itu modal kita tak tahu lagi. Sehingga kan disebutkan oleh para ulama dalam satu kisah di antara Nabi Daud dengan malaikat maut, malaikat Israel. Jangan gaduh lah, malaikat maut idak, malaikat Israel idak, malaikat maut, dua-dua tu malaikat kan, bukan namanya, tugasnya. Israel tu mencabut. Di mana ada riwayat, kalau saya tak silap, mungkin Ustaz Yusain ni boleh betulkan, Nabi Daud ni dia bertanya, minta supaya malaikat maut atau malaikat Israel ni bagi tahu bila tarikh mati. Maknanya bagi tahu, signal bila masa innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Nabi Daud tanya, bukankah dulu kita dah buat perjanjian dan lebih kurang bagi tahulah signal, tanda-tanda alamatnya. Kata malaikat dalam riwayat itu,
apabila kamu mendengar kerap orang meninggal, itu tanda kita lah. Macam tu lah lebih kurang. Kita duduk dengar lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, lepas seorang-seorang, itu tanda tuan-tuan. Tapi jangan tak lalu makan pula tuan-tuan. Abang makan bang, tak lalu lah. Semalam dengar apa orang dah. Kan, so macam dekat je. Jangan pula gitu. Itu tanda tu bukan sekadar ingat saja. Ingat tu buatlah amal bekalan. Sekadar ingat saja tak guna. Ingat aja tapi tak ada apa buat, tak guna juga. Ingat bukan sekadar ingat. Ingat tu kita sediakan bekalan sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam mana jalan takwa tu? Dengan melihat kita ni apakah ada bekal kita di hari kemudian, lighad. Kita tengok amal kita ni macam mana, okey ke, semayang kita macam mana. Kan, tambah-tambah bab semayang lah utamanya, sebab semayang ni tiang dia, hitungan mula-mula sebelum dihitungkan yang lain-lain, semayang tu dulu. Sehingga kan tuan-tuan, majlis ilmu ni memang kita sedarlah. Kita tengok orang muda nak mari majlis ilmu pun payah nampak kan. Baru ni ada orang muda semayang, saya ingat dia mengaji mana, dia semayang tu sujud, dia punya rokok tu sini tuan-tuan, tunjuk sikit dia begini tuan-tuan, sini betik, tulang ketin pegang, tulang ketin pegang. Main Jumaat duduk depan belakang imam. Kalau belakang imam handai tuan-tuan kan. Tu habis sembahyang Jumaat tu, saya pun slow-slow tarik dia, tanya, kenal lah, nak maaf dan tanya, orang sini ke? Kau ingat kau orang Indon ke apa? Mana tahu kau pesantren mana-mana kan. Kadang pesantren tu kita pun nak ngaji juga, kau ada pelik kan, kau lah ada lain, mana tahu kita tak habis kitab. Kita pun tanyalah, dia mengaji mana? Dia kata mengaji, saya orang sini, kata dia. Oh, ingat orang luar, orang sini. Sekolah mana? Sekolah menengah biasa. Oh ya ke? Pernah mengaji agama? Tak pernah, kata dia. Selama rokok ni pernah tak orang tegur? Tak ada, kata dia. Sudah, kata. Macam mana ni kita ni? Kan? Kau masalah umat Islam kan, dia semayang dalam keadaan tu tadi, megang tulang ketin. Kotlah martabat tinggi lagi ke, lagi rendah ke apa ke kan. Kotlah dia cakap, saya buat gitu sebab nak lagi rendah ke apa kan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, dalam bab semayang ni ada had minima, ada had sempurna. Kedua-duanya sah. Had minima apabila dua tapak tangan memegang kepala lutut. Yang ratakan betih dengan paha ni sunat, merenggangkan ni sunat, meratakan belakangan kepala sunat. Yang paling minima sekali, dua tapak tangan menyentuh kepala lutut. Dalam Sahih Muslim ada 8 perbuatan salat rukun fa'li dan juga qauli yang dimansuhkan. Ada macam tu, dinasahkan. Antara rukun fi'li yang dimasukkan dalam rokok, iaitu bila mana Nabi bagi tahu, tinggal Abdullah bin Mas'ud saja yang masih beramal, sebab dia tak dapat tahu. Yalah, hari ni kita ada WhatsApp, ada apa kan, ada YouTube. Zaman tu Abdullah bin Mas'ud antara orang yang tertinggal maklumat yang sebenarnya sebelum ini orang Islam rokok dalam keadaan kedua tapak tangan menyentuh paha, dah dimansuh kan. Sehingga kan ada riwayat Abdullah bin Mas'ud pernah ketuk tangan anak dia, semayang tak betul, rupanya dia yang tak betul. Kan, itu dimansuhkan. Sehingga kan dimansuhkan kepada dua tapak tangan, tu mansuh. Sebelum tu begitu, sini tak tahu pula. Tu yang saya tanya tu, kok ada mansuh wal mansuh lagi kan. Rupanya dia pun tak ada belajar mana. Sudah. Sedangkan semayang ni kan, kita ingat kita okey dah. Jangan ingat kita okey semayang. Tak habis semayang kita ni belajarnya. Sebab pertama
Nabi SAW sebut dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Siapa tuan-tuan tengok Nabi semayang? Saya pun tak kan. Yang Ustaz ni kan kita tak kan. Yang tengok ni siapa? Para sahabat. Para sahabat tengok Nabi semayang, Nabi tunjuk. Para tabi'in melihat sahabat semayang. Para tabi'in melihat tabi'in semayang, yang mana tabi'in tengok sahabat-sahabat semayang. 100 tahun zaman sahabat, 200 tahun kemudian zaman tabi'in, tahun yang ke-300 tabi'in 300 tahun. Ini je yang ada sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata ulama, kita yang selepas 300 tahun nak buat macam mana? Maka kita berpegang kepada hadis Nabi dengan maksud sallu kama allimtumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu belajar tentang Nabi semayang. Tengok ra'aitumuni tak ada, allimtumuni. Sebab itu kena belajar walaupun bab semayang. Antara disebut lagi 8 yang dinasah mansuhkan, antaranya ucapan ketika i'tidal. Kita semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tu memang Allahu Akbar. Rokok pun Allahu Akbar, i'tidal pun Allahu Akbar. Takbir intiqal. Kemudian dalam kitab disebutkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat Nabi yang utama, yang masuk syurga mana-mana pintu, 8 pintu syurga. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar ni. Dia tak tengok peristiwa Isra' al-Mi'raj ketika Nabi cerita ke, orang tanya, dia percaya terus. Sebab As-Siddiq tu. Asalnya, sebelum itu semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu ketika, Sayyidina Abu Bakar ni hebatnya kerana dia tak pernah terlewat meninggalkan satu rakaat daripada Nabi. Tak pernah. Kita banyak kali. Kalau saya beberapa kali lah, lewat terus. Jadi, Sayyidina Abu Bakar tak pernah. Sehingga kan satu keadaan yang kelihatan macam Sayyidina Abu Bakar lewat. Ketika Sayyidina Abu Bakar masuk, sebab itu dalam kitab Bulughul Maram ada sebut, kalau kita masuk, imam sudah rokok, imam belum lagi i'tidal, kadar minima kita boleh dapat rakaat dengan imam adalah rokok imam tadi. Maka kadar jarak sah makmum mengikut imam 300 hasta. Kan? Dia masuk, dia boleh angkat takbir ketika imam masih lagi belum i'tidal lagi. Dia dapat satu rakaat. Kemudian dia bergerak sikit. Ini yang cerita Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bila masuk masjid, nampak Nabi dah rokok. Lalu dia pun angkat takbir. Kemudian dia bergerak sikit-sikit. Ketika sebelum angkat takbir, dia sebut Alhamdulillah. Dia masuk-masuk, dia nampak Nabi belum bangun i'tidal daripada rokok. Makna i'tidal, mengangkat kepala. Selain pada makna meluruskan tulang belakang. I'dilu kan, i'tidal. Makanya bila Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi tengah rokok, lalu dapat satu rakaat, dia masuk Allahu Akbar. Dia sebelum Allahu Akbar dia sebut Alhamdulillah. Kemudian dia angkat takbir, kemudian dia bergerak-gerak masuk. Habis semayang, Nabi beritahu, sungguhnya malaikat mewahyukan bahawasanya selepas ini kita akan mengucapkan ketika i'tidal Alhamdulillah. Sebab itu disebut Sami'allahu liman hamidah, kerana pujiannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Itu antara 8 nasah wal mansuh yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Itu tuan-tuan. Jadi itulah. Jadi pentinglah ilmu tu. Kan? Jangan kita biarkan kosong. Kerana umur yang akan berlalu itu, yang merupakan modal kita dalam dunia ini untuk akhirat kita ni, maka mudah-mudahan dengan modal itulah umur kita tadi mencari keuntungan. Dan dengan umurmu sahaja engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, yakni negeri yang kekal abadi, yakni hari kiamat. Di sisi akhirat, di sisi Allah Ta'ala. Maka setiap nafas
daripada nafasmu, kata Imam Al-Ghazali, adalah laksana batu permata yang tak ternilai harganya. Yang kita akui, asa semput pun jenuh, tengah elok nafas, tak ada pula datang bil. Bulan ni lebih sikit sebab musim sejuk, jadi sejuk dada tu semput, tak ada. Bulan lepas elok je maintain sekian-sekian nafas. Tapi bila kita tahu mahal, bila masuk IJN kan, tong tu rupanya berpuluh-puluh ribu, baru tahu ialah mahal tong nafas tu, belum lagi nebulizer dan sebagainya. Jadi tu tuan-tuan, jadi nafas kita ni laksana batu permata yang tak ternilai harganya, kerana ia tidak dapat diganti walau apa sekalipun. Dan apabila ia telah luput maknanya kita akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang yang jahil, yang tertipu di dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya reta benda. Selama kerja ni adalah dapat ini, ada dapat itu je. Aku ni dengan naik gaji je nak bini. Ini kalau dapat ini je bonus nak ini. Nampak? Nak mengumpul reta. Sedangkan benda tu tak kekal lama. Sedangkan umur kita semakin berkurang, semakin kita mendekati kepada hakikat kematian. Jadi tu tuan-tuan, jangan kita bersuka-suka dengan bertambah banyaknya reta. Nanti jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Inilah orang sibuk pasal dunia reta, akhirnya terkejut. Dalam kubur dah. Tu surah At-Takatsur tu. Maka sedangkan umur mereka semakin kurang. Apalah faedahnya harta yang tambah apabila umur jadi kurang? Kata Imam Ghazali. Apa faedah kan? Yang kita pun cari bagaikan nak arak kan, lepas tu kita pun dengan kuasa Allah jalan. Yang akan menikmati usaha kita akan harta tu siapa? Orang yang kita tinggal. Siapa yang orang yang kita tinggal kan? Tu kadang-kadang bukanlah tak boleh cari nak senang, tapi biar berpada-pada. Sebab kita takut juga kan. Bukan apa, yalah kita dah ada kan. Atau ada orang cerita lah kan, yang ambil pengajaran je, dia punya lah kaya kan, dapat kereta mewah, nak pencen tu beli kereta sedap sikit. Lepas tu dia pun berapa kali je pakai. Yang pakainya dia punya janda lah pakai. Janda pula muda. Pula zaman TikTok ni, Insta ni, buat pula reunion sekolah, jumpa balik boyfriend lama. Lepas tu elok je lalu kat tanah kita disemadikan tu dengan kereta yang kita baru beli, yang beberapa kali baru pakai tu lah, dengan suami dia yang baru tu kan. Lepas ni jenuh tu. Itu contoh lah tuan-tuan, contoh. Jadi apa faedah kalau harta bertambah, umur kita berkurang? Oleh itu jangan engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal yang soleh. Sebab itu tuan-tuan, ulama ada sebut bezanya zaman sahabat dengan zaman kita ni. Dia ada sebut, ada nasihatnya tentang menuntut ilmu. Antara ulama sebut berkenaan dengan ilmu ni,
Mana antara dipesankan ni kot. Al-Imam Ghazali juga berpesan dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 muka surat 80. Walaqad sadaqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu haitsu qala antum al-yawma fi zamanil hawa fihi tabi'un lil 'ilmi wa sayati 'alaikum zamanun yakunul 'ilmu fihi tabi'an lil hawa. Apa katanya? Dan sungguh benar apa yang dikata oleh Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalian sekarang berada di zaman di mana hawa nafsu mengikuti ilmu, dan akan datang suatu zaman di mana ilmu yang akan mengikuti hawa nafsu. Zaman salafus salih, nafsu ikut ilmu. Kita ni zaman kebanyakan ilmu ikut nafsu. Kita tengok kadang-kadang orang nak mengaji, tengok siapa ustaz dia, siapa penceramah. Kalau selebriti, ramailah. Kalau popular, ramailah. Kalau ustaz siapa nama kan tak pernah dengar. Tak apa-apa, tak popular. Jadi zaman kita ni zaman yang ilmu kena ikut hawa nafsu. Nak ngaji pula, kena selera, nak kena ada lawak. Tak ada lawak straight aja, boring. Tu. Sebab zaman kita ni ilmu ikut hawa nafsu. Sedangkan patutnya hawa nafsu inilah yang kita kena didik dia supaya dia ikut ilmu. Ini sebalik ni kan tidak. Inilah sebab-sebab antara kehancuran pada zaman-zaman kita ni dalam bab menuntut ilmu. Itu satu kerugian. Ini satu kerugian. Sedangkan jangan kita bergembira kecuali dengan tambah ilmu, supaya dengan ilmu itu hawa nafsu tu boleh dididik. Bukanlah ilmu mengikut hawa nafsu, tetapi hawa nafsu lah ikut ilmu. Atau amal soleh kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia dalam kubur. Kan? 4 ikut, 3 balik, tinggal 1. Masa pergi hantar, ada yang 1 tinggal di rumah, tak ikut. Rumah tak ikut, kereta pun tak ikut. Kan? 2 lagi ikut pun keluarga, kawan-kawan. Kan? Yang tinggal sampai di alam barzah tu, liang lahat tu, hanyalah amal kita saja. Kata tak ikut, kawan pun tak ikut. Walaupun kawan kata kita memang best friend forever lah. Cubit kanan, rasa kiri kata dia. Tapi bila kita dah ke dalam, tak ikut dia. Sorry lah kawan, kata dia. Minum boleh, ajak mengombe insya-Allah. Tapi hari ni aku belum lagi lah. Kalau dengan isteri kita, pasangan pun, I jam you jam, kata. Lautan dalam ku renangi, lautan api lagi ku redahi. Tak tahulah betul tak betul, kan? Tapi bila masa kita ke dalam, sorry lah bang, sorry lah habi, kan? Sampai sini je lah boleh hantar. Itu tuan-tuan. Itulah, mudah-mudahan kita ni jangan kata orang ingka, bergembira, lupa bahawasanya hakikat kematian itu akan datang. Sesungguhnya sahabat yang meneman adalah amal dalam kubur, ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah surat 73. InsyaAllah akan datang, kita akan masuk apabila cahaya matahari sudah berubah. Ada apa cahaya matahari itu dengan kehidupan manusia? Ada, Allah sebutkan supaya dengan kuningnya matahari itu, merahnya matahari itu, cerahnya matahari ini, Rabbana ma khalaqta hadza batila, insya-Allah tahun depan. Tahun depan kan? Nak habis dah ni bulan 12.
Tahun depan insya-Allah kita cerita nikmat Allah dengan Allah jadikan nikmat cahaya matahari yang pelbagai warna itu tadi, dengan bersegeralah engkau ke rumah Allah, masjid, sebelum tenggelamnya matahari. Insya-Allah. Ada apa-apa? Ada Ustaz? Kalau tak ada, kita tangguhkan dengan kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya musabbibal asbab wa ya fatihal abwab wa ya sami'al aswat wa ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'wat, ij'alna minan najihin. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkan kami merasai kelazatan bermaksiat kepada Engkau, rezekikan kami agar kami merasai kelazatan mentaati perintahmu ya Allah. Allahumma antal karimul akram, la ilaha illa anta. Antar razzaqur raziq, la ilaha illa anta. Anta dzul quwwatil matin, la ilaha illa anta. Antal wasi'ul hakim, la ilaha illa anta. Antal arsyil azim, tabarakta wa ta'alait. Antal arsyil karim, tabarakta wa ta'alait. Antal arsyil majid, tabarakta wa ta'alait. Antal jawadul bar, subhanaka wa bihamdik. Allahumma arzuqna as-sakinata fi qulubina. Ya Allah, rezekikan kami ketenangan dalam hati-hati kami, was-sa'adata fi buyutina, bahagiakan pada rumah-rumah kami, was-sihhata fi abdanina, sihatkan pada tubuh badan kami, wal barakata fi arzaqina, berkatilah kan pada rezeki-rezeki kami. Allahumma ja'al buyutana buyuta khair wa barakah. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang baik dan berkat. Allahumma ja'al buyutana buyuta hidayah wa taqwa, jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan petunjuk dan takwa. Allahumma ja'al buyutana buyuta sitri wa sihah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang dijadikan tempat perlindungan dan kesihatan. Allahumma ja'al buyutana buyuta sa'adah wa farahah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan kebahagiaan dan kegembiraan. Allahumma ja'al buyutana buyuta maghfirah wa rahmah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan keampunan dan rahmat. Allahumma ja'al buyutana buyuta tama'nina wa rahah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan ketenangan dan kerehatan. Allahumma ja'al buyutana buyutan najah wa falah, jadikan rumah-rumah kami rumah yang diberikan kejayaan dan keberuntungan. Allahumma ja'al buyutana buyuta tasbih wa istighfar wa salawatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam, jadikan rumah-rumah kami rumah yang sentiasa bertasbih, beristighfar, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lahum fina. Ya Allah, berkatilah bagi kami pada keluarga kami dan berkatilah mereka pada kami. Warzuqna minhum warzuqhum minna, dan rezekilah mereka melalui kami dan rezekilah mereka melalui kami. Allahumma jma' bainana ma jama'ta ilal khair. Ya Allah, himpunkan kami dengan dalam kebaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ya dzal jalali wal ikram. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih atas kesediaan tuan-tuan puan-puan mendengar, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan insya-Allah. Amin. Wallahu alam bisawab.